Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasir Jamilah Muhammad Hera melaporkan untuk berita TVPSS SMK Seri Ampang. Pencemaran udara adalah antara faktor alam sekitar menyumbang kepada gangguan kesihatan menyerang pelbagai peringkat usia. Habur asap kenderaan mahupun serbuk halus daripada pembakaran terbuka mengganggu kesihatan. Individu paling teruk terjejas kesan daripada pencemaran udara ini adalah mereka yang menghidap masalah kesihatan berkaitan sistem pernafasan, terutama pesakit asma. Kota Kinabalu, Sabah, keadaan jerbu akibat pembakaran terbuka di negeri ini semakin membimbangkan walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU di negeri ini kebanyakannya pada tahap sihat. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Farhan Sofyan Berhan berkata, meskipun tahap kualiti udara di negeri itu masih tidak berbahaya, penduduk harus menghentikan pembakaran terbuka bagi memastikan kualiti udara bertambah baik. Jerbu dan kualiti udara kita pada masa ini amat membimbangkan, malah pembakaran terbuka terutama hutan dan belukar baru-baru ini lebih teruk berbanding sebelumnya. Kita harapkan kerjasama semua supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, katanya. Kita beralih ke berita seterusnya. Kesedaran tentang pencemaran sekitar perlu mengambil kira pencemaran sisa mikroplastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia. Ini kerana ramai tidak tahu tindakan